Hari ni Kak Feri nak jadi bomoh lumut. Nak hilangkan lumut-lumut ni dengan Kak Feri punya kepakaran bomoh. Mula kita basahkan dulu. Basahkan lumut je, jangan basahkan diri. Lepas tu Kak Feri spray dengan sabun badang ni. Okey. Untuk yang ni ada tile, kena hati-hati jangan sampai kena. Okey. Kalau kat longkang, longkang je. Kalau kat tile boleh guna sabun badang karat, tapi kena bancuh, kena ikutlah tile. Ada yang kena bancuh, ada ataupun dia kena instant bilas. Tak, kalau tak bancuh pun kena instant bilas. Kalau macam yang kat lumut ni, dekat simen ni tak ada masalah. Okey. Bila kita nak buat kat lumut ni, kita kena hati-hatilah sebab yang ni cara handle dia lain, dekat bahagian sini cara handle dia lain. Sekarang ni Kak Feri nak cuci kita punya longkang. So kadang-kadang kalau rumah yang besar nak sental tu penat kan. Okey. Kalau yang ni kalian boleh spray je sekali awang kat semua lumut tu dan tinggalkan, lepas tu gosok dia manja-manja je. Korang jangan ikut Kak Feri berus longkang bersila macam ni pula tau. Korang guna je yang ni. So Kak Feri jauh kalau Kak Feri berdiri. Jadi Kak Feri nak tunjuk dengan demo ni, Kak Feri kena bersila macam ni. Korang tak perlu bersila. Nampak tak? Dia dah start bersih. Nak bersih dah kita punya longkang. Nampak tak? So sabun badang ni boleh bersihkan lumut dengan senangnya, dengan malas-malasnya. Spray je, gosok manja-manja je, dah hilang. So function sangat untuk korang yang ada longkang berlumut. So siapa-siapa yang longkang datang berlumut tu, jangan biarkan lumut tu berterusan. Kita tukar, kita makeoverkan kita punya longkang tu supaya bersih. Jangan lagi berlumut, bersih macam baru. Klik add to cart sekarang dan purchase cepat-cepat, bersihkan longkang anda.